Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang ya pada penonton-penonton YouTube. Tak kira di mana juga anda berada ya. Pada video aku seterusnya aku akan unboxing ya. Model Casio G-Shock ya. G-Shock GA100 1A1 ER ya. Ni penjual dia hadiahkan stiker. Lepas tu jam ya. Aku dapat diskaun, boleh katakan diskaun yang berpatutan ya. Tu aku beli tu. Model ni ya. Untuk pengetahuan penonton-penonton YouTube ya. Ni penjual tak bagi tau. Ni aku sendiri yang beli. Kalau korang nak beli ada, aku letakkan link pautan tu ke penjual ni. Ni Bulba ni. Ni model Casio ya, Casio GA100 1A1 ER. Jam kotak macam ni ya. Ada, aku pun tak faham lah, setengah tu dia bagi tin. Korang komen kat bawah tu kalau korang faham. Ya ada yang satu set tu tin. Aku dapat set ni, kain. Yang ada satu set tu dia bagi tin. Aku mungkin ni set baru kot. Yang tin tu tak tahulah, aku tak tahu. Aku dapat ni, kain ni. Ada setengah Casio G-Shock tu dia bagi tin. Tapi aku dapat set ni, kain ni. Lepas tu buku buku modul 5081. Lepas tu dapat ni warranty. Dia punya alamat sila ni online store, Jam Corner online store. Nombor telefon dia kat Shopee ni. Ni international warranty daripada G-Shock. Lepas tu dia punya ni lah, tas siap ada barcode ini baru original, baru betul. Ni dia punya area warranty Euro warranty ni. Ni aku dapat set Euro ya. Aku rasa set Euro. Sebab sini dia ada UK, CA, EU ni. Tak apa tu EU. Ni lah yang aku dapat ya. Aku beli jam ni dekat Shopee ya. Ni dia punya nama kedai dekat Shopee. Jam Corner online store. Nama handphone pun ada tu. Ni model, aku beli model ni. Itulah saja yang aku dapat, aku beli jam ni.
Tapi dah discount tu agak hebat lah tu aku beli tu. Itulah saja unboxing model Casio model GA100 1A1 ER. Sekian, terima kasih kerana sudi menonton.